Hari ini adalah Ramadan yang berbeza sedikit daripada hari-hari sebelumnya sebab hari ini saya tidak mengambil stimulan. Hari-hari yang saya tidak mengambil stimulan adalah hari yang mencabar untuk nak buat perkara-perkara yang perlu membaca, banyak berfikir, dan mungkin ada yang bertanya, sebelum diagnosis, sebelum-sebelum ni survive je, kenapa pula sekarang tak boleh? Betul juga. Saya rasa kalau saya paksa pada hari ini untuk saya nak buat apa yang saya nak buat tu, bolehlah dilakukan. Tapi dengan serba kepayahan, bila kita fikir tentang impairment ADHD ni, nak mengambil stimulan ataupun tidak, kita kena berfikir mengenainya secara holistik. Sebab kalau memang betul kita individu ADHD telah menerima diagnosis klinikal dan sepanjang hidup menuju ke arah diagnosis itu banyak benda yang gagal kita lakukan, kita akan berada dalam keadaan yang sama, struggle, susah walaupun kita dah ada ilmu pengetahuan dan kita buat strategi-strategi non-pharmacological, maksudnya bukan berkaitan dengan ubat, dia tetap sangkut, sangat susah untuk melepasinya. Kerana bahagian itulah bahagian yang menjadikan ADHD kita ADHD. Impairment, simptom-simptom yang maklum tentang ADHD ni juga ada kaitan dengan faktor umur. Untuk diri saya sendiri yang dah masuk ke 5 series ni, walaupun dari segi perasaan dalam tu sebenarnya masih rasa macam budak-budak. Sama je macam 20 tahun, 30 tahun sudah kan. Tapi beberapa benda menjadi semakin ketara dalam 10 tahun ini. Sahabat-sahabat yang sedang tertanya-tanya, ADHD ke aku? Biarlah kemungkinan ADHD itu menjadi kemungkinan, kalaupun yang tidak paling akhir, yang hujung-hujung setelah punca-punca lain dikenal pasti, dan mudah-mudahan puncanya adalah benda lain dan bukan ADHD. Kerana bila kita menerima diagnosis ADHD, betul diagnosis itu membantu dari segi menyediakan jawapan kepada kita. Tetapi dia tidak berhenti setakat di situ. Diagnosis itu penting untuk menjadi satu-satunya perkara yang membolehkan kita ada akses kepada pengambilan stimulan. Rata-ratanya dia membabitkan komitmen keuangan yang besar. Selama mana? Selama kita memerlukannya. Sahabat-sahabat, janganlah terperangkap di dalam hype bahawa orang ADHD ni ada superpower, hyperfocus dia, kreativiti dia, kerana nama-nama yang besar ni juga diagnose dengan ADHD. Ada banyak perbincangan di situ. Adakah kreativiti mereka kerana mereka ada ADHD? Atau mungkinkah mereka boleh jadi jauh lebih baik dengan kreativiti, bakat, kebijaksanaan, kemahiran yang ada itu andai mereka bukan individu ADHD?